Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam pintar IPG KDRI. Saya Bushra Afia, wartawan unit komunikasi media UKOM, Institusi Pendidikan Guru Kampus Datuk Razali Ismail bersama dengan juru video Nur Iziani. Pada hari ini telah berlangsungnya satu program diskusi akademik siri ketiga, Design Thinking dalam Pendidikan, Mereka Bentuk Pengajaran untuk Masa Depan bersama Yang Berhormat Dr. Syahreza bin Mat Sharif, Pengarah Pusat Pembangunan Bakat dan Inovasi Universiti Malaysia Terengganu. Jadi, mari kita saksikan kemeriahan majlis. Berikut merupakan slot-slot yang dijalankan sepanjang program diskusi akademik siri ketiga, Design Thinking dalam Pendidikan, Reka Bentuk Pengajaran untuk Masa Depan. Sekarang saya bersama Dr. Syahreza bin Mat Sharif. Doktor, okey, jadi soalan yang pertama, apakah harapan doktor terhadap warga pendidik terutamanya di IPG KDRI? Terima kasih semua atas jemputan ni. Saya dari segi harapan kita mengharapkan agar warga-warga bakal pendidik yang berada di IPG ni, nombor satunya dapat memperkasakan diri dari segi kemahiran asas yang nak digunakan dalam pendidikan. Itu nombor satu. Yang keduanya, yang harapannya agar kita juga dapat membentuk dan membina sasiah diri kita dengan sasiah-sasiah yang baik, kerana kita ni akan jadi role model. Apa saja yang kita buat akan dilihat oleh masyarakat dan juga oleh murid, dan kadang-kadang gelagat kita dapat memberi inspirasi kepada mereka. Kadang-kadang benda yang mereka tak minat pun boleh jadi minat hanya kerana sasiah kita, kan? Dan sasiah kita juga boleh memberi motivasi satu, dan juga kita juga mampu untuk memberi bimbingan kepada mereka. Jadi pendidik ni jangan dilihat sebagai rendah, walaupun kita boleh mungkin tidak dilihat sehebat seperti mereka yang mampu untuk menjana keuangan ataupun menyumbang kepada pendapatan negara, tapi kita ni menyumbang kepada pembangunan otak negara, dan jadi peranan kita besar. Itu yang harapannya, dua perkara tu. Dan yang terakhir, supaya warga pendidik bakal ni sentiasa bersemangat dan tidak mudah terpengaruh dengan persekitaran. Maksud saya persekitaran ni di mana kita akan menghadapi banyak cabaran yang tak menentu, tapi semangat kita untuk mendidik anak bangsa itu yang menyebabkan kita mampu untuk mengadaptasi kepada pelbagai situasi, yang akhirnya macam mana sekalipun kita masih lagi melaksanakan tugas, kerana kita tahu peranan kita akan membina otak negara pada masa hadapan. Itulah harapan saya kita ingin lihat kepada bakal-bakal guru yang berada di IPG. Jadi terima kasih doktor untuk jawapan yang sangat memberikan impak kepada kami. Terima kasih. Begitulah tadi sorotan program diskusi akademik siri ketiga, Design Thinking dalam Pendidikan, Mereka Bentuk Pengajaran untuk Masa Depan. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat dipraktikkan oleh semua warga IPG KDRI. Assalamualaikum dan salam hormat.